Awak dah habis solik ke belum? Bagilah Chan, saya nak solik pula. Belum lagi lah besar. Tenanglah. Saya baru nak mula. Tak cantik lagi ni. Alah, tak payahlah nak cun-cun. Tak ada siapa pun nak ngorat. Itulah awak. Salah konsep. Kita bersolik bukan untuk mengurat, tapi untuk keyakinan diri. Ada faham, Cik Besar? Yelah, saya kalah. Bagilah saya pula solik. Sebelum tu, saya nak tanya awak. Awak tak bengang ke dengan si Kiko tadi tu? Maunya saya tak bengang. Tapi sebab saya nak mengekalkan sifat kewanitaan saya pun sabar je lah. Awak tak rasa ke dia akan kacau kita lagi? Tak tahulah saya Besar. Saya bukannya ahli hujung. Macam tahu-tahu je yang saya nak kacau dia orang balik. Nasib baik dia tak mengata saya lebih-lebih. Tapi sebelum apa-apa, baik saya berehat dulu. Takkanlah saya jadi samseng tak cukup tidur. Ngantuk betul saya ni. Mesti jemu. Saya rasa macam tak ada masalah je. Sekali-sekala saya nak jadi Superman. Superman? Kenapa awak ketawa? Kalau jadi apa-apa dekat awak, saya boleh selamatkan. Superman? Selamatkan orang? Apa? Awak dah cermin muka awak ke? Awak datang lagi? Ya, saya datang dengan gaya yang angkuh dan bongkak. Apa lagi awak nak ni? Balik-balik muka awak. Saja nak buat huru-hara. Biar nampak ganas sikit. Nanti lah. Tak ada siapa nak layan. Oh, awak cakap besar je. Awak belum kenal siapa saya. Meh sini ikut saya. Apa ni? Lepaskan saya. Awak nak bawa saya pergi mana ni? Jangan buat macam ni lah kawan. Tak baik lepaskan dia. Kawan, tadi kata handal sangat. Superman lah konon. Selamatkanlah. Yang awak gegil sangat ni kenapa? Saya nak colik awak pun tak senang. Awak nak bawa saya pergi mana ni Tak jauh, sebalik almari je. Kira saya ni baiklah bawa awak kat kawasan bilik adik aja. Kalau saya bawa kat bilik abang, tuan saya tu, baru awak tahu. Itu pun tak nak terima kasih. Cepatlah. Baru padan muka diorang. Apa, diorang ingat saya ni tak berani nak pergi kot. Mesti diorang susah hati kan sebab saya hilang pada berita. Tapi dari malam semalam saya tengok tak ada siapa-siapa pun yang lepak kat sini. Tak ada siapa pun yang cari. Ni masih kecil hati ni. Dalam-dalam ni gelap semacam je. Dibuatnya dapat apa? Dari semalam saya tak nampak. Semalam pun dia tak masuk kotak pensel. Asal sekali dia tak ada. Elok juga. Asyik menyusahkan orang aja dengan gimnastik dia tu. Awak pun sama. Asyik bersolek je. Lagi menyampah saya tengok. Apa awak cakap? Tak. Saya cakap tempat kita ni banyak sampah. Entah-entah dia merajuk pasal semalam kita kutuk dia tak? Takkan kot. Setakat gurauan kita tu apalah sangat jika nak dibandingkan dengan mulut cerupa besar. Kutuk saya lagi lah tu. Ini dah lebih lah ni. Risau juga saya ni.
Nak risau apa? Takkan dia nak lari pula. Saya rasa dia tak buat perkara bodoh macam budak-budak buat sekarang ni. Entah dia kena colek tak? Tolong! Orang jahat! Culik! Saya baru cakap pasal kes colek. Ada kes colek tu betul. Apa pasalnya, Pen? Siapa sudah kena culik? Bertenang. Bagi saya tenang dulu. Cerita ni banyak suspend tu. Alis kena culik. Alis culik? Siapa culik dia, Pen? Itu Kiko datang semalam. Dia tu Samsi. Betul ke ni, Pen? Mana awak tahu ni? Berapa saya nak tipu? Saya ada dekat situ. Habis tu, apa salah awak tak tolong dia? Saya sudah cakap, tapi dia tak mau dengar. Awak nampak dia bawa Alis ke mana? Tak tahulah. Saya tengok dia menuju ke amari buku. Lepas tu terus hilang. Tapi Ala ni pergi mana pula? Tak apalah, kita pergi cari Alis dulu. Lambat awak ni. Cepat sikit. Sakit tangan saya tarik awak ni. Menyusahkan betul. Padan muka awak. Yang awak susah payah culik saya tu buat apa? Saya sebenarnya tak suka buat kerja ni. Tapi saja nak tunjuk handal. Itu yang saya culik awak tu. Kalau ikutkan hati, hidup lagi baik. Habis tu, kat mana awak nak bawa saya ni? Nanti, biar saya tinjau kejap. Saya nak intai kat mana nak letak awak ni. Mula-mula saya ingat nak sorokkan awak di sebalik almari. Tapi nanti ada benda lain kacau awak pula. Saya rasa nak letak awak dalam laci almari. Selamat sikit. Awak tengok betapa baiknya hati saya ni. Dalam sibuk-sibuk mencolek pun ada hati nak jaga kebajikan awak. Kenanglah sikit jasa saya ni. Banyaklah awak punya baik. Bila awak letak saya dalam laci, lepas tu laci tu ditutup, macam mana saya nak sangat? Jawablah. Itulah awak. Tak tahu teknik pencolek. Banyak cakap lah awak ni. Cepat ikut saya. Bosan betul lah lepak lama-lama kat dalam ni. Nak bergimnastik pun tak puas. Tempat ni sempit. Yang peliknya, kenapa diorang ni tak cek-cek saya ni? Buang masa je saya merajuk macam ni. Nak keluar, seganlah pula. Tunggu kejap lagi lah. Alis, kalau tak siap saya, aku dengan Kiko. Buat apa dia dekat situ? Skandal ke? Kiko nak sorangkan Alis dalam laci ni? Jahatnya. Degil betul lah awak ni. Cepatlah masuk dalam laci ni. Senang sikit kerja saya. Sama betul lah saya dengan awak ni. Yelah. Saya masuk dah ni. Daripada saya tengok muka awak tu, lebih baik saya duduk dalam laci ni. Senang sikit hati saya. Awak kutuk saya je. Lepas saya tutup laci ni, rehatlah puas-puas. Sampai ada kawan-kawan awak jumpa. Baru senang hati saya. Tak jumpalah korang dengan kawan cantik korang tu. Itulah. Buat lagi sombong dengan saya. Inilah balasannya bagi orang yang sombong. Hayam, mana pacar ini? Mana Alis? Jom kita cari sama. Ni yang saya malas ni. Patutnya suruh Apen cari seorang-seorang. Dia yang punya pasal. Patutnya dia suruh tolong si Alis tu. Tak boleh harap langsung. Tak pasal-pasal kita pula kena cari. Bab ni yang saya malas ni. Teruknya awak ni, Step. Sejak jahat mulut saya ni, jahat lagi awak tau. Bukan nak nolong kawan yang dalam kesusahan. Ni menyalahkan Apen pula. Nak tak nak, kita kena cari juga. Jomlah, kita mula cari sekeliling amari ni. Mungkin saya sorang-sorang kat sini. Besar.